salam sejahtera. Kami dari Grup Renewable Innovators bagi subjek Electrical Energy System. Sekarang ni kami berada di kediaman seorang lecturer UNIMAP, Dr. Siti Khadijah, untuk menjalankan mini projek bersempena dengan program SULAM. Bagi yang bertanya-tanya, SULAM ini sebenarnya adalah singkatan kepada Service Learning Malaysia University of Society. Kalau di UNIMAP, program SULAM ni memang diwajibkan supaya kami sebagai pelajar kejuruteraan bukan takat belajar teori dalam kelas je, tapi dapat turun padang dan kongsi ilmu teknikal kami terus dengan komuniti setempat. Okey, boleh saya beritahu UK akan terang. Jadi projek SULAM kami fokus kepada reka bentuk sistem solar PV di bawah program Net Energy Metering NEM 3.0. Tujuan projek ini adalah untuk menganalisis plan rumah 2 tingkat dan reka bentuk sistem solar yang paling sesuai. Saiz rumah ini ialah 16.598 meter panjang dan 6.096 meter lebar. Melalui sistem ini, pemilik rumah dapat mengurangkan kos bil elektrik bulanan. Selain itu, projek ini juga dapat membantu menyokong usaha penggunaan tenaga lestari. So, nak tahu macam mana kami buat pengiraan dan berapa banyak penjimatan yang doktor boleh dapat? Jom kita ikut bahagian seterusnya. Jom. Ada kereta. Langkah. Good evening, madam. We are here to interview you about design solar PV system. So my name is Jubilee Suarez. This is my group members. My name is Yuki. My name is Muhammad Zafir. Aku doktor. Mula sekali masa sebab benarkan kami guna rumah doktor untuk mula projek kami. Lepas tu kami tengok rumah doktor buat cantik. Ada doktor rasa untuk setiap bulan kan, doktor rasa terbeban tak dengan bil elektrik yang banyak ke? Kalau dekat Perlis ni sebab cuaca panas kan, so memang dia kebanyakan bil elektrik dia jadi tinggi sebab aircon lah. Lepas tu doktor sebelum ni ada bagi bil elektrik kat kami. Kalau kami pun dah tengok secara peratanya setiap bulan 200 hingga 300 ringgit. Lepas tu kami nak tahu lah untuk rumah doktor kan, untuk siang dan malam ada apa peralatan elektrik yang kerap guna kalau siang? Kalau siang biasa-biasa lah, aircon, kipas. Lepas kalau dapur, peralatan dapur lah, macam masak dapur tu kan, ada nasi, ada rumah, ada peralatan dapur lah. Macam bila tu macam TV, water heater lah, heater untuk mandi kan. Lepas tu siang lah. Waktu malam lampu lah. Lampu aircon bilik kan, waktu tidur pasang aircon lah. Kalau ada bilik saya, bilik anak-anak, malam yang pasang aircon kan. Kalau yang sepanjang masa kita water filter dengan peti ais, itu water cooler, yang itu kita pasang sentiasa lah. Untuk masangan solar ni kami akan elektrik daripada solar akan guna hanya 70% daripada solar energy kajian elektrik. Kita target ni untuk macam 70% daripada yang kilowatt hour tu kita akan guna solar, jadi mungkin lebih jimat lah. Jadi sebelum ni doktor ada bagi kami plan rumah. Jadi berdasarkan plan tu kami dah buat architecture constraint, ikut keluasan panjangan lebar dia 6x6 meter. kalau itu kan kami dapat dalam 35 solar 35 solar modul yang boleh muat. Lepas tu untuk sebab load data yang berdasarkan bil yang hanya guna cuma 4.06 kilowatt peak. Jadi berdasarkan kami ada buat kiraan selepas tu, kami dapat hanya 7 solar modul saja dah cukup lah.
Okey, so maksudnya tadi kalau rumah ni sepatutnya boleh muat 35 panel, tapi sebenarnya perlukan 7 panel saja. 7 panel tu berapa kilowatt? 7 panel sebab dia boleh tampung Satu panel tu dia 580 watt. 680 dalam 600 dalam 7 dalam 4 kilowatt lah lebih kurang. Lepas tu solar panel yang kami katakan kepada doktor adalah Longi 580 watt untuk kestabilan sistem dan elak voltage drop masa hari panas. Lepas tu semua panel ni dia sambung kepada satu inverter 5 kW Huawei inverter. Lepas tu faktor yang paling utama adalah fixed hour. Fixed hour kami rekod guna PVC software. Kami tengok dalam tu purata harian dia 5 jam lebih. 5.06 jam lah. Dia Tinggi lah dia punya fixed hour. Lepas tu macam sumber yang tinggi kan, kita dapat sumber yang tinggi kerana dia boleh sistem daripada yang ikut bil kan 4.06 kW peak. Jadi kalau ikut berdasarkan fixed hour tu, dia boleh hasilkan secara purata dia setiap bulan 616.3 kW per jam. Itu dah 80% dah. Lebih kurang. Satu lagi sebab apa ni, kalau tengok kawasan ni dia shading dia macam bayang pokok apa tak ada lagi tinggi dia efisiensi dia tinggi nak dapat. Lepas kami kira untuk installation cost semua dengan inverter, dengan solar, lepas tu dengan SPD, kabel apa semua, dia bawah 20,000 lah, dalam 19,000 macam tu. Kalau ikutkan untuk ROI, untuk dapat balik duit tu kan, dia dalam 5 tahun macam tu akan kira. Tapi sebab sekarang ni government dia ada bagi inisiatif rebate solar Suria Home macam ni. Dia start 1 Jun 2026. Jadi untuk setiap 1 kilowatt AC dia rebate dia akan dapat 6,000 dan maksimum dia 3,000. Tapi sebab kita 4 kilowatt jadi dapat dalam 2,400 macam tu lah rebate. Jadi ROI tu mungkin lagi pendek lah, macam jadi 4 tahun lebih je lah daripada yang asal 5 tahun lebih lah. Doktor rasa berbaloi kalau buat solar? Boleh. Dengan ada rebate lagi, dengan ada yang baru ni kan. Lepas tu dengan sekarang ni apa, dia dekat Perlis ni memang saya rasa berbaloi lah sebab sentiasa panas di sini kan, panas je. Lepas tu tak ada bangunan-bangunan tinggi dia ni, so dia lagi efisiensi tu lagi tinggi lah. Lepas tu dengan condition sekarang ni Perlis panas, so memang kena pasang aircon kan. So kalau tak pasang aircon memang tak boleh nak ni lah kan. So Rimah kan, rimah kurang selesa lah. So memang bil akan tinggi kan, bil akan tinggi. So adanya solar ni mungkin boleh offset juga lah untuk kita demand sikit lah daripada bayar bil elektrik tu. Itu saja dari kami ya. Terima kasih. Sama.